Tak kecil, tak besar, yang penting selesa. Suara takbir tiba sudah, hari raya adik abang lekas siap. Hai korang, Alhamdulillah hari ni saya berada di Kampung Bintang, Peserai. Untuk rumah ni dah pun siap sepenuhnya dan kita boleh serah kunci kepada tuan rumah. Jom kita tengok rumah ni. Untuk rumah ni berkeluasan 816 kaki persegi, ada 3 bilik dan juga 2 tandas. Kalau korang tengok kat bahagian luar ni, rumah ni design ala-ala English style dan kita gunakan plaster untuk bentukkan design fitted ni. Ini adalah bahagian koridor. Untuk koridor ni berkeluasan 4x10 kaki dan kita gunakan mozaik berukuran 1x2 kaki. Dan kat bahagian depan ni kita ada pintu safety door 2 daun dan tuan rumah pilih design laser cut. Jom kita masuk dulu. Untuk ruang tamu ni berkeluasan 12x10 kaki dan rumah ni dilengkapi dengan full aksesori lampu dan kipas serta wiring. Dan untuk mozaik, kita gunakan mozaik berukuran 2x2 kaki di setiap ruang. Jom kita ke bilik master. Untuk bilik master ni berukuran 14x10 kaki dan macam biasa kita ada satu tandas. Tandas ni berukuran 4x6 kaki dan untuk mozaik kita gunakan berukuran 1x2 kaki. Jom kita ke bahagian ruang keluarga. Untuk ruang keluarga ni berkeluasan 9x14 kaki dan yang special kat bahagian ni kita ada folding door. Cantik tak folding door ni? Korang tengok. Jom kita ke bilik kedua. Untuk bilik yang kedua ni berukuran 10x10 kaki. Kita ke bilik ketiga. Bilik ketiga ni pun berukuran 10x10 kaki juga. Dan di antara bilik kedua dan ketiga ada satu tandas yang berukuran 4x6 kaki dan untuk mozaik kita gunakan mozaik 1x2 kaki. Jom ke bahagian dapur. Untuk dapur ni berkeluasan 10x14 kaki dan kita ada tabletop berukuran 6 kaki dan untuk mozaik kita gunakan mozaik berukuran 1x2 kaki. Kat dapur juga ada satu pintu dan kita gunakan pintu safety door. Kalau rasa berbalik tak spend RM135,000 untuk desain rumah yang macam gini. Kalau korang berminat, cuba korang komen nak. Sebelum tu, jangan lupa follow kita, like, comment and share. Bye, jumpa lagi.